Apa kuasa Telaga Undang dan Ibu Dia Soko sebagai penimbang tara kalau ada konflik? kalau sahaja? ada konflik. Contohnya pemecatan undang. Itu yang berlaku baru-baru ini? Ya, betul. Boleh kita tahu lagi? Okey, fine. Apabila ada pemecatan Datuk Undang ataupun yalah pemberhentian Datuk Undang lah. Ayat yang lebih lunak dia pemberhentian Datuk Undang lah. Kalau ada tak kena pemberhentian Datuk Undang ke ataupun Datuk Lembaga ke, sekiranya gagal diselesaikan di peringkat waris, hal ini boleh diangkat ke Telaga Undang. Yang mana Ibu Sokong tadi tu, yang Telaga Undang tu, dia akan menjadi penimbang taranya. Dia akan jadi hakim lah. Untuk Telaga Undang itu membuat keputusan, dia tak seorang. Keputusan dia tu mesti persetujuan bersama dengan Ibu Sokong yang lain. Macam cakap tadi, dia nak memberhentikan seseorang Datuk Undang atau Datuk Lembaga. Dia tak boleh buat keputusan seorang. Dia mesti disertai dengan Ibu Sokong kelana yang lain. Apabila keputusan itu telah dibuat, secara konsensus ataupun secara perkumpulan itu telah dibuat, keputusan itu hendaklah ada pengesahan daripada Tua Lembaga Waris di Darat, Datuk Andulika Mendulika. Maknanya keputusan dibuat, Datuk Nika sahkan. Buka kuasa lah. Baik, Yang Mulia Datuk. Sekarang ni kita dah banyak kali bercakap berpodcast tentang adat ni dan pelbagai pihak memberikan pandangan. Tetapi hari ini yang kita nak fokuskan ialah bagaimana kemelut ini bermula. Punca kemelut ini menjadi besar. Dan ramai mengatakan ia bermula dengan pemberhentian Undang Sungai Ujong Yang Mulia Datuk Mubarak. Selepas itu dia pula cuba menurunkan tahta raja. Jadi kita nak tahu punca kemelut tu mula-mula, sebab ramai yang mengatakan bahawa Datuk Mubarak ini, naratif di luar sana, menjadi mangsa. Luar sendiri memangsakan dia. Prosedur tidak betul. Patutnya lalu melalui lembaga. Lembaga pun tak setuju. Ibu Soko tak boleh buat keputusan sendiri. Itu naratif-naratif di luar sana. Apa sebenarnya penjelasan daripada luar Sungai Ujong sendiri? Saya ingatlah mungkin dalam 10 tahun ataupun 5 tahun terakhir sebelum dia memerintah tu, yang saya faham lah, yang saya diberitahu, sudah mula timbul sedikit bibit-bibit ketegangan kat situ. Di mana antara Ibu Soko Kelana Hulu dan juga anak-anak waris Kelana Hulu dengan Datuk Mubarak ada sudah timbul sedikit ketegangan tu. Yang mana saya difahamkan Ibu Soko Kelana Hulu inilah rata-ratanya banyak juga benda-benda yang dia tak bersetuju dengan amalan adat dan juga amalan agama yang dibuat oleh Datuk Mubarak. Saya tak boleh elaborate lah benda tu. Apa bendanya saya tak dapat nak elaborate lah. Sebab saya ingat hal-hal sebegini kalau nak dibuka, nak dibincang, tempat yang sesuai sebenarnya di Telaga Undang. Gambarannya begitu. Saya boleh ceritalah mana timbul puncanya benda ni. Ketegangan tu dah ada. Dia jadi meletup memburuk tu apabila ada orang-orang politik masuk campur. Yang mana orang-orang politik ini cuba membodek dan mengipas Datuk Mubarak ni. Pada saya, orang-orang politik ini mungkin dia tak tahu, mungkin dia kurang cakna, mungkin dia kurang faham dinamik waris Kelana itu dan juga dinamik waris darat luar Sungai Ujong. Dia rasa dia boleh masuk, dia rasa yalah politik kan. Dia rasa dia boleh apa saja. Dia rasa kerajaan dengan kita. Dia salah. Saya ambil contoh lah, Majlis Datuk Lembaga Adat Sungai Ujong yang banyak pihak mengatakan entiti haram whatever kan. Pembentukan dia pun untuk membentuk satu-satu badan adat. Datuk-datuk lembaga ni, punca kuasa kita datang dari bawah. Jadi datuk-datuk lembaga Sungai Ujong yang ada pada, saya ingat saya sebelum ni lah dia nak membentuk Majlis Datuk Lembaga Adat Sungai Ujong tu, yang dia minta permission tu dari orang bawah, bukan Datuk Undang. Sebab kita dari bawah ke atas, tumbuh ke atas, menitik ke bawah. Setiap datuk-datuk lembaga ni dapat konsen daripada waris masing-masing dan kemudian datuk-datuk lembaga ni berjumpa, berpakat-pakat, maka terbentuklah Majlis Datuk Lembaga Adat Sungai Ujong. Dan saya diberitahu Datuk Mubarak pun sebenarnya dimaklumkan. Kalaulah ketika itu Datuk Mubarak tak setuju ataupun minta ditutup, dimansuhkan, dia boleh buat request. Kuasa tu tetap datang dari bawah. Isu yang saya faham sekarang ni, anak-anak waris tak setuju, datuk lembaganya pun tak setuju. Macam mana nak enforce? So bila ketegangan tu meletup, orang politik masuk campur, timbul tindak balas daripada anak-anak waris Kelana dan juga ibu-ibu Soko Kelana Hulu. Timbul tindak balas. Silapnya tu, orang-orang politik ini memandang rendah upaya, pengaruh dan juga kuasa Ibu Soko Kelana Hulu.